Farid menyampaikan ilmu tauhid daripada kitab Risalah Al-Ikhlas di tafsir. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahil zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Tempat ni bukanlah asing lah bagi saya, dan selalu datang time apa, ibu-ibu, ayah-ayah? Time korban. Time korban adalah saya di sini. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita orang-orang yang inginkan kepada ilmu pengetahuan. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang barakah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa segala amalan-amalan soleh yang kita lakukan, kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepimpinan yang mengelolakan Yayasan Amanah An-Nur Maisarah, daripada Dr. Fazilahnya bersama suaminya. Suaminya tu sahabat saya. Masa kami mengajar di Johor, satu rumah lah. Ada ulang alik dengan Ustaz Yusuf, satu cuti sekolah je balik sekali lah. Jadi kenal sangatlah dengan suami kepada Dr. Fazilah. Jadi alhamdulillah, ini satu kerja yang baik yang dilakukan oleh mereka dan tim Yayasan Amanah An-Nur Maisarah dan akademi ini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kalau ikut tajuknya, kita akan kupaskan tentang bab akidah. Cuma untuk pertemuan awal ni kita tak sempat nak photostat kitab, dan kalau bersama saya kita akan mengaji berkitab lah. Senang, kita tengok, kita catat dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah kita akan dapat satu ilmu daripada kita itu. Kita jelas bahawa inilah akidah pegangan kita, dan akidah yang kita nak war-warkan dan kita nak cerita
yang kita nak mengaji itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah-akidah sesat kita tak nak cerita. Cuma bila kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan sebutkan sedikit akidah-akidah yang sesat, yang mana akidah-akidah yang tak patut kita ikut dan kita kena tinggalkan jauh-jauh. Jadi alhamdulillah pertemuan ini pertemuan yang barakah. Jadi disebabkan kitab tak ada ibu-ibu, kita hari ini kita nak kongsikan beberapa maklumat berkenaan kepentingan belajar ilmu pengetahuan. Jadi ini kita ambil manfaat bagaimana orang-orang terdahulu, para ulama kita menyebarkan ilmu pengetahuan itu, sampailah hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan yang disebarkan oleh para ulama kita. Jadi kita akan kongsikan perkara itu. Dan setiap kuliah saya, ibu-ibu jangan risau, ayah-ayah jangan risau. Time kita syarahkan ke, kita ceritakan ke, boleh angkat tangan kalau tak faham. Takut-takut saya terlaju sangat. Takut-takut ada maklumat yang ibu-ibu dan ayah-ayah dah belajar, maklumat saya salah, Ustaz. Salah kenyataan Ustaz ni, boleh, tak ada masalah. Kita buat dua hal. Maknanya ibu-ibu boleh mencela dan bertanya kepada saya. Kalau saya boleh jawab mengikut kita punya pelajaran lah. Ada juga perkara yang kita tak boleh jawab, kita jangan pandai-pandai kan. Jadi boleh soal jawab, tak ada masalah dalam masa sejam. Dan bila saya duduk di depan ni bukan niat untuk mengajar ibu-ibu dan ayah-ayah. Jangan anggap saya ni tuan guru dan tenaga pengajar. Tidak. Saya hadir untuk berkongsi dengan ibu-ibu dan ayah-ayah. Jadi bila istilah berkongsi, ibu-ibu ayah boleh untuk bertanya dalam sepanjang kuliah kita. Baik. InsyaAllah kita akan sebutkan beberapa kepentingan belajar ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Taha, Allah berfirman pada ayat yang ke-114, di hujung ayat itu, Allah menyatakan apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Apa maknanya? Wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Sebelum itu Allah telah berfirman ayatnya, Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la taj'alu bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Apa kata Allah? Maka maha tinggilah Allah. Maha tinggi ni maknanya kuasa Allah. Kita jangan bayangkan Allah tu tinggi macam kita. Tak. Allah tidak seperti makhluk. Itu kita akan belajar nanti. Akidah kita adalah jangan bayangkan Allah dan jangan samakan Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi bila ibu-ibu, ayah-ayah jumpa ayat Al-Quran, tafsiran dia dalamnya ada sebut Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Itu bukan dari sudut saiz dan sebagainya. Allah tidak bersaiz. Allah tidak seperti makhluk. Makhluk hanya ada saiz. Makhluk Allah saja yang ada saiz. Makhluk Allah yang paling besar dari sudut saiz dia adalah Arash Allah di langit jannah. Arash Allah ni apa? Atap ataupun bumbung bagi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni makhluk paling besar, bukan gajah. Lagi makhluk paling besar gajah. Gajah tu kat muka bumi. Dari sudut saiz besarnya dia, seluruh makhluk dia lah paling besar, iaitu Arash Allah. Jadi Allah menyatakan bahawa maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh alam, lagi maha benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad, Allah beri peringatan kepada Rasulullah, janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibaca oleh Jibril. Maknanya apa ibu-ibu? Nabi juga belajar ilmu di hati guru. Nabi nak dapat ilmu pengetahuan, memang wahyu tu Allah yang bagi. Bermaknanya apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi itu, Allah perintahkan, antara tugas Jibril alaihissalam adalah menyampaikan wahyu. Bukan Allah minta tolong malaikat Jibril. Tak, itu memang tugas Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu Allah.
Maka Nabi SAW pun mengaji ilmu pengetahuan ni dengan ada guru. Tak boleh seorang-seorang. Membaca je adalah salah satu daripada sumber ilmu. Tapi kalau seorang-seorang tak jadi, dia tak jadi. Dia kena ada guru. Sebab kadang-kadang kenyataan fahaman kita baca seorang dengan fahaman bila kita dengar daripada guru kita lain. Dia lain. Lain tu maknanya apa? Kita cetek fahaman kita. Guru kita dengan pengalaman dia, dengan banyak guru dia belajar daripada guru-guru dia, maka dia sebarkan kepada kita. Maka ini membuktikan bahawa Rasulullah pun ada guru. Ada satu masjid, ibu-ibu, lepas saya kuliah, ada seorang pakcik tunggu di luar masjid. Dia kata, "Ustaz, bagi dalil. Ustaz tolong bagi dalil Al-Quran ke hadis ke yang menyatakan Nabi ada guru dia dari sudut mempelajari ilmu pengetahuan." Tak ada dalil, dia kata. Saya tengok mana boleh Ustaz kata guru kepada Rasulullah adalah Jibril. Dia hentam saya macam tu kan. Dia kata, cuba pakcik tengok pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi naik Buraq, Nabi nampak ni, Jibril, Nabi berhenti dekat Madinah, ada RNR yang Nabi berhenti di Madinah, Baitul Laham, Tursaina, ada 4 tempat yang Nabi berhenti. Dan Jibril suruh Nabi turun daripada Buraq buat solat sunat 2 rakaat. Nabi tanya, ni tempat apa? Jibril kata, ni Madinah Al-Munawwarah. Jalan sikit lagi, turun, berhenti. Ni tempat apa? Ni Baitul Laham. Jalan lagi, berhenti lagi, solat 2 rakaat lagi. Nabi tanya, ni tempat apa? Ni Tursaina, tempat Nabi Musa naik ke bukit tu. Yang ni tempat apa? Madian. Madian ni kota Nabi Syuaib. Maknanya Nabi tahu. Nabi tak tahu, Nabi tanya kepada Jibril AS. Jadi ayat ini membuktikan bahawa Nabi belajar tu memang direct daripada Allah. Wahyu tu daripada Allah. Ilmu yang kita nak belajar ni pun Allah punya ilmu. Cuma kita kena berguru, kata ni. Kemudian oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh guna doa daripada surah Taha ni, wa qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan. Baik, jadi ini di antara perkara yang membuktikan Nabi SAW ada guru. Jadi penting ilmu ni, penting. Maknanya Nabi sendiri pun belajar, walaupun dah digelar sebagai maksum. Nabi dan Rasul, semua para Nabi maksum. Maksum ni apa? Terpelihara daripada dosa dan pahala. Akan tetapi mereka juga belajar. Tak tahu, Jibril datang bawa wahyu Allah Ta'ala turunkan, menyatakan sokongan ataupun dorongan kepada Nabi SAW. Ni baru. Ada perkara kalau Nabi tak tahu, Nabi sebut apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, malaikat tanya Jibril dalam hadis yang kedua, tolong nyatakan kepada kami ya Rasulullah, bilakah waktu, tarikh dan masa tepat berlakunya hari kiamat? Nabi jawab ini, Allahu a'lam, yang biasa kita sebut. Sebab tu bila kita tak tahu satu perkara, jangan malu kita sebut wallahu a'lam. Allah saja yang tahu, sebab bukan dalam pengetahuan kita. Dan juga disabdakan oleh Nabi SAW. Yang ni kita kena pegang betul-betul hadis ni. Yang mana ini adalah janji Nabi SAW. Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din ay yufahimu fid din." Atau kama qala, Nabi sebut. Ini janji ganjaran yang akan didapati oleh orang yang menuntut ilmu. Jangan putus asa. Jangan putus asa ilmu. Ilmu ni sampai ke mati kita kena cari. Jangan kita kata, sudahlah, aku dah lanjut usia, aku budak-budak lagi. Jangan. Selagi ada ruang, ngaji. Kalau kita belajar, ibu-ibu, ayah-ayah kalau tengok ada satu kitab ringan,
Nama dia Bidayatul Hidayah. Kitab tu dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dia tak tulis tentang dosa tangan, dosa lidah, tak. Dia mulakan kitab tu dengan pengajian apa? Dia kata adab-adab bangun dari tidur. Itu tepuk pada macam mana aku nak syarahkan dekat masyarakat ni. Tak pernah-pernah kita bahaskan tentang adab-adab bangun tidur. Tiba-tiba Imam Ghazali ada buat satu kitab adab-adab bangun tidur. Kemudian adab-adab masuk bilik air. Maknanya Imam Ghazali dia cerita tentang rutin harian. Ada satu bab dia kata adab-adab ketika selepas subuh, kalau tak silap saya. Rupanya Imam Ghazali dia nak ceritakan kepada kita apa? Selepas subuh, ruang nak sampai kepada waktu zuhur tu banyak masa. Jadi Imam Ghazali masukkan apa benda yang patut kita buat, digalakkan kepada kita. Antaranya dia kata selepas subuh, sebelum subuh tu dia dah cerita dah. Perbanyakkan solat-solat sunat. Ibu-ibu saya faham, ayah-ayah saya faham. Memang kuat untuk bangun pagi. Kan? Kadang-kadang kita yang muda pun rasa macam Allah malunya dengan ibu-ibu kita. Bangun pagi, solat tahajud. Itu semua galakan daripada Nabi dan galakan daripada Imam Ghazali. Selepas subuh, Imam Ghazali kata apa? Penuhkan selepas subuh tu, sebelum matahari nak terbit ni, nak naik waktu duha. Imam Ghazali kata penuhkan dengan zikir. Apa-apa zikir yang kita dapat daripada guru-guru kita, kita dengar kat radio ke, dengar dekat ni, ustaz tu kata dalam radio, lepas subuh baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada satu ilmu Nabi dapat daripada Nabi Ibrahim dalam peristiwa Isra'. Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, ajarkanlah kepada umatku satu zikir, yang mana zikir ini akan memperbanyakkan tanaman buah-buahan, kebun buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tanya, wahai Abul Anbiya, gelaran untuk Nabi Ibrahim adalah bapa segala Nabi. Abul Anbiya, apa zikir tu? Ini bahasa kita lah, direkaskan kita. Nabi Ibrahim kata, baca zikir ni. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 100 kali. Jadi, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dapat zikir ni daripada guru-guru, penuhkan selepas subuh dengan zikir ni. Dan zikir la hawla wa la quwwata illa billah, dalam hadis, warid dalam hadis, dia di antara ubat yang menyembuhkan 90 jenis penyakit, termasuk penyakit sedih. Siapa sedih, handphone hilang kan, la haula wala quwwata illa billah. Nanti ada orang baik, dia bagi handphone free ke, dia bagi duit ke. Contoh ni hal dunia lah kita cerita kan. Paling kurang pun tuan-tuan, jangan lepaskan mulut kita ni daripada solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi ni, kalau kita biasa sebut serampang dua mata. Selawat kepada Nabi ni serampang tiga mata. Tu. Dia juga dipanggil zikir, dia juga dipanggil kepada doa, dan solawat juga dipanggil sebagai solawat. Maknanya terhimpun dalam solawat kepada Nabi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Iaitu 3 jenis pahala. Iaitu pahala zikir kita dapat, pahala membaca doa pun dapat. Dalam solawat itu dikira sebagai doa. Sebab tu kita baca imam baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan salawat dia jadi rukun kepada khutbah Jumaat, khutbah raya. Kalau lagi pergi Jumaat, dengar Tok Imam tak baca salawat, Tok Bilal tu wajib tegur Tok Imam. Tok Imam, tadi Tok Imam tak baca salawat ni, dia wajib pulang balik. Kalau pukul 2. Jadi lagi satu, pahala salawat pun zikir. Jadi penuhkan zikir. Imam Ghazali kata, kemudian dah naik waktu duha, penuhkan daripada waktu duha sampai zuhur ilmu pengetahuan. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang mengaji ilmu pengetahuan, antara kelebihan orang yang mengaji ilmu pengetahuan, Nabi sebut apa? May yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang Allah kehendaki ke atasnya kebaikan, datang majlis ilmu,
Bukan kadang-kadang kita rasa putus asa kan. Saya sendiri tuan-tuan, saya sendiri kalau nak pergi kuliah tu pagi dah sekolah, petang dia hantar anak sekolah petang pukul 3 tu, 3 hingga 5 tu antara boleh waktu tidur kejap lah. Kuliah bukan dekat-dekat, Sungkai, Temu. Kalau belah-belah nak mahala ke Seri Skandar, Manjung apa, Lumut tu kota kiri. Jadi jauh-jauh tu sampai menyebabkan kita Allah. Tapi kita kuat apa? Kita berdasarkan hadis. Nabi kata, "May yuridillahu bi khaira." Siapa yang Allah nak mengkehendaki ke atas dia kebaikan. Kita datang majlis ilmu, Allah nak kebaikan kepada kita. Bukan kita bagi kebaikan itu kepada Allah. Maknanya Allah nak berikan kebaikan kepada kita. Ganjaran kita tak tahu. Ini nak masuk Ramadan. Dalam hadis yang sahih Allah Nabi sebut bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan ganjaran yang Allah nak berikan pahala. Yang mana Nabi sendiri pun tak tahu pahalanya berapa. Kalau baca selawat, Nabi sebut siapa yang baca selawat sekali, Allah berikan kepada dia 10 kali ganda pahala. Itu Nabi sebut kiraan dia. Tapi dalam bulan Ramadan, ditambah pula ibu-ibu pergi majlis ilmu, kita, Nabi sendiri pun tak tahu berapa ganjaran Allah nak berikan kepada kita. Jadi Nabi sebut bahawa orang yang menghadiri majlis ilmu ini, Allah nak kehendaki ke atas dia kebaikan. Walaupun dengar. Lebih baik kita ada pen, kita catat dan sebagainya. Sebab apa? Ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di kepala lutut. Kata orang Arab. Ni pepatah orang Arab lah kan. Macam kita ada simpulan bahasa, peribahasa kan. Ni pepatah orang Arab. Al-ilmu fi sudur wala fi sudur. Bukanlah membayangkan hayal, tapi ilmu tu mesti melekat. Macam kita korban lah tuan-tuan. Tokek lembu yang bijak, dia akan hantar lembu ke masjid ke yayasan ke dengan tali. Dan dia turunkan lembu tu, ikat pada tiang. Besok hari korban, kita nak buat korban besok, kita akan dapati lembu tu masih ada. Tapi kalau tokek lembu yang tak cerdik macam ni tuan-tuan, dia hantar lembu, dia bawa lori dia turun, turun, dia hambat lembu tu. Dia biar lembu tu main kat kawasan ni. Tiba-tiba ada orang terlupa nak tutup pintu. Agak-agak esok peserta korban dia akan tanya dekat doktor, mana lembu saya? Kan? Maknanya hilang. Umpama macam itulah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni perlu diikat. Apa dia ikat dia? Iaitu mesti ada alat untuk mengajar ilmu pengetahuan. Bila ada alat tu, kawan-kawan kita, ni yang hari tu kuliah pertama dulu, dengan ustaz ni, kita faham. Jadi Allah, Nabi kata Allah nak berkehendaki orang tu kebaikan, maka Allah dia akan hadir, dia akan hadir majlis ilmu. Dan Nabi sebut yufaqihu fiddin. Nabi sebut barang siapa yang Allah kehendaki ke atasnya kebaikan, maka Allah akan fahamkannya dengan ilmu agama. Maknanya nak dapat ilmu agama tu, dia hadir majlis ilmu, dia akan faham. Satu anugerah, tak perlu kita tunggulah kan. Pahala mengaji ilmu tu satu hadiah daripada Allah. Kita tak tahu Allah nak bagi bila. Tapi satu hadiah lagi, kita masuk majlis ilmu, keluar daripada dewan majlis ilmu, kita faham yang asalnya kita tak faham, itu hadiah yang cepat Allah bagi. Kita masuk dewan, kita bela tak tahu kan, ataupun tak ingat ilmu-ilmu yang dulu-dulu kita belajar, tak ingat. Kita keluar, kita datang, kita keluar dah habis, kita faham balik, kita ingat balik. Itu satu hadiah yang cepat Allah bagi kepada kita. Yang pahala dalam syurga tu, itu lagi ganjaran besar lah kan. Baik. Jadi bila Allah fahamkan kita agama ini, pastinya ada kelebihan dan sebagainya. Dan cara untuk kita dapat ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama ini, ibu-ibu, ayah-ayah, mesti dengan bertalaqi. Ini salah satu yang dilakukan, perkara baik yang dilakukan oleh doktor sendiri dengan suaminya dan tim yayasan untuk
membantu masyarakat. Ini satu kerja amal. Membantu masyarakat untuk memahamkan masyarakat kepada ilmu pengetahuan pelbagai. Kalau saya tengok jadual yang telah disusun oleh akademi ini, ada guru yang ajar faraid, ada guru yang ajar fiqh. Jadi pelbagai kena hadir. Sebab apa? Kadang-kadang perkara itu kita terlepas pandang dan kita tak ingat ataupun kita tak tahu. InsyaAllah Allah akan bagi kefahaman. Dan semua ini perlu kepada bertalaqi. Talaqi ni apa? Berdepan dengan guru. Maknanya duduk dalam majlis ilmu, ataupun sekarang ni moden, pergi cari YouTube, cari guru-guru yang benar-benar. Jangan ambil guru yang sesat. Cari, ada kan guru dia ajar akidah. Dia kata apa? Allah ni ada betis, Allah ni ada tapak kakinya. Dan dia kata tapak kaki Allah tu, Allah pernah benamkan, celupkan tapak kakinya dalam neraka. Kerana apa? Allah nak tahu bagaimana kepanasan api neraka. Uish, dahsyat. Allah yang cipta neraka, tiba-tiba kau kata Allah tak tahu kepanasan api neraka tu. Pelik. Ada tersebab. Ni dipanggil puak sesat yang namanya musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan akidah yang kita pegang akidah Nabi, apa dia? Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi cari kat YouTube pun kita boleh dengar, cari yang benar. Dengar, pasang earphone. Ilmu pengetahuan zaman sekarang boleh cari melalui apa? Janji berdepan dengan guru, jangan duk baca. Betul, baca itu adalah satu jalan untuk faham. Tapi seperti mana yang kita katakan tadi, tidak semestinya kefahaman kita itu sama dengan apa yang disyarahkan oleh guru kita. Kita kena berguru. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Nabi sebut para ulama menyebutkan innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum wa man yataharru al-khaira yu'tahu wa man yattaqi asyarru yuqahu. Apa dia kata ulama? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya didapati dengan belajar. Makna belajar ada guru. Kena dengan cara itu. Dan akan mendapat ketenangan dan kesabaran. Maknanya belajar ilmu ni kena ketenangan dan kesabaran. Dan juga kesabaran itu yang dinyatakan itu, ketenangan itu hanya didapati dengan melatih diri, kena paksa diri. Kalau saya pernah jumpa ibu seorang pakcik, umur dia tapi dah almarhum. Dia lagi cerita macam kutuk dia pula kan. Tapi almarhum dia tu alhamdulillah pengakhiran dia sangat cantik. Masa hidup saya tanya, dia duduk lepak atas sofa kan. Masa tu saya khidmat di Johor, di Pontian, tak bersama lagi dengan Ustaz Yuzrin. Jadi saya tanya, pakcik, time maghrib je ataupun time solat je saya ajak dia pergi masjid. Pakcik, jom pergi masjid. Pergi dulu lah Farid. Dia panggil saya Along. Dia macam pak angkat saya lah di sana kan. Dia kata, pergi dulu lah pakcik, tunggu kat rumah. Sekejap lagi dah habis solat isyak, hang tetap balik. Dia kata, pergi lah. Satu hari saya tegak, pakcik kenapa tak solat? Lama dah pakcik tak solat. Lama dah. Umur 60 lebih. Kenapa pakcik tak solat? Khusyuk tak datang lagi. La ilaha illallah. Khusyuk ni dia tunggu. Khusyuk ni tak perlu tunggu, dia kena cari. Khusyuk dalam solat, kita nak khusyuk kan. Khusyuk kalau kita tunggu dia, memang kita takkan solat. Dia kena cari. Cari cara macam mana? Belajar dengan guru-guru kita. Ada guru kata, nak khusyuk dalam solat, kena faham setiap bacaan dalam solat. Sama ada surah ke, surah Al-Fatihah ke, surah sunat yang kita baca selepas Al-Fatihah ke, ataupun zikir-zikir yang kita sebut dalam solat. Sebab tu saya katakan, orang yang solat, adik-adik ingat, nak pergi mana ingat solat. Solat ni pahala dia banyak kan? Sebab apa? Dalam solat tu kita zikir, rukuk kejap lagi kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal kita baca balik Sami Allahu liman hamidah. Kita letak kepala yang mulia ni atas lantai yang orang duk pijak. Kita sebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Kita letak benda yang paling mula. Kita, kalau kawan kita datang, oi, dia tepuk kepala tu. Apa-apa? Oh, sakit hati om. Sakit hati. Tapi kita letak perkara yang paling mulia dalam badan kita kat tempat orang yang selalu pijak, yang kita sendiri pijak. Dan tempat najis kita tinggikan macam tu. Punggung kita tinggikan. Tinggi daripada kepala yang kita jaga selama. Untuk apa? Itu tanda kita abdun, iaitu hamba. Dan kita hamba kita bukan saja kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha mulia. Kita naik balik daripada sujud, Rabbi ghafirli. Kita doa pada Allah Ta'ala, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Banyak pahala dalam solat. Jadi innamal ilmu bita'allum. Nak tahu benda-benda itu semua dengan melalui guru. Baik. Dan ini disabdakan oleh difirmankan oleh Allah Ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Allah kata allamahu syadidul quwa. Allah nyatakan kepada Nabi, allamahu syadidul quwa dalam surah An-Najm ayat kelima. Ibu-ibu boleh tengok nanti, ayah-ayah boleh tengok nanti dalam tafsiran. Apa kata Allah? Yang diajarkan kepadanya itu oleh Jibril yang sangat kuat. Diajarkan kepada siapa ilmu tu? Kepada Nabi. Wahyu pertama kan. Nabi nak dapat wahyu pertama. Yang ni Allah nyatakan allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Rasulullah ini pada wahyu pertama dan seterusnya wahyu-wahyu itu adalah satu makhluk Allah, namanya Jibril alaihissalam, syadidul quwa. Sifat dia adalah sangat kuat, sangat hebat. Maknanya dalil yang kedua kita faham Nabi juga belajar ilmu pengetahuan itu melalui gurunya, namanya Jibril alaihissalam. Jadi sekaligus kita belajar apa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah? Kita belajar bahawa menuntut ilmu pengetahuan ini adalah sunnah Nabi SAW. Dapat pahala pula. Tambah belajar ilmu akidah lagi pahalanya besar. Lagi pahalanya besar. Dan kita juga mengikut sunnah para sahabat Nabi. Contoh Sayyidina Abu Hurairah yang ibu-ibu selalu dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ni tempat tinggal dia di Iraq. Dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah selai seminggang, apa pun tak ada. Sehingga dalam hadis Nabi disebutkan bahawa satu hari Abu Hurairah sampai di Madinah, dia pengsan, tak cukup makan. Sebab dia datang selai seminggang, sampai di Madinah, makanan tak ada, pasangan pun tak ada, rumah pun tak ada, isteri pun tak ada. Isteri pasangan lupa pula. Tanah nak buat rumah pun tak ada. Yang dia duduk kat mana ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik? Dia duduk di koridor masjid. Kalau adik-adik pergi Jumaat, kalau masjid tu tak muat nak menampung jemaah, yang duduk koridor yang berbumbung lah. Bukan yang duduk atas jalan, itu teruk sangat. Dan tak lambat itu teruk sangat. Tapi kalau Mekah Al-Mukarramah, itu biasa, sembahyang di jalanan, terlalu padat. Ni dipanggil sebagai apa Abu Hurairah ni? Ahlus Sufah. Ahli Sufah. Sufah ni apa? Koridor rumah, koridor masjid Nabi. Dia duduk situ tiap-tiap hari. Dia berhijrah kerana apa? Kerana nak mendengar hadis Nabi SAW. Dan sejak daripada itu, sambung yang tadi, dia pengsan sehingga ada orang tak kenal Abu Hurairah ni, orang terpijak tengkuk dia dalam hadis yang sahih. Orang sangka dia ni, kenapa orang terpijak tengkuk dia, kepala dia? Kerana orang sangka dia orang gila. Apa pun tak ada. Tapi hebatnya dia menghafal dan meriwayat hadis, dikatakan lebih 7,000 hadis Nabi SAW. Maknanya apa? Dia sanggup berhijrah daripada negaranya Iraq pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertalazum. Talazum ni beriltizam ataupun mulazamah, untuk bermulazamah, untuk sentiasa hadir di dalam majlis Nabi SAW.
Sebab tu kita katakan menuntut ilmu pengetahuan, hadir majlis ilmu, itu adalah sunnah Nabi. Sebab Nabi belajar dengan Jibril. Ibu-ibu dan ayah-ayah, adik-adik pun tahu macam mana Nabi bila balik jumpa Jibril pada wahyu yang pertama, peristiwa wahyu pertama. Apa dia? Dia balik, dia beritahu dekat Sayyidatina Khadijah. Dia kata, Zammiluni, wahai Khadijah, tolong selimut kau. Demam Nabi. Satu demam, Nabi memang tak kerti baca. Nabi sebut, Jibril kata, wahai Rasulullah, Iqra, baca. Iqra 3 kali. Apa Nabi sebut? Ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Tapi, dan sehingga Nabi wafat pun Nabi tak boleh baca. Jadi yang ustaz yang Nabi tulis surat hantar ke raja-raja yang besar, macam mana Nabi tulis? Tak kata Nabi, ya memang Nabi tak boleh tulis, tapi Nabi ada SU sulit dia. Nabi akan cakap, sahabat akan tulis. Sebab tu kita baca selawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dipanggil selawat ummi. Ummi itu maknanya apa? Bukan kita tak boleh kata bodoh, tak boleh. Tapi tak boleh baca. Sebab apa Allah bagi Nabi sifat yang macam tu? Sebab tak nak Abu Jahal and the gang kata Nabi buat Al-Quran sendiri. Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi bila pensyair, tukang-tukang bahasa yang hebat, yang geng-geng Abu Jahal ni, tengok Nabi baca Al-Quran, dia kata ni bukan tulisan Muhammad. Ni yang terbuka hati ya. Yang jahil macam Abu Jahal tu memang hitam dia punya hati. Tak nak ilmu pengetahuan. Yang mana terbuka hati dia masuk Islam. Dia kata ini bukan tulisan Muhammad. Ini perkataan-perkataan yang Muhammad baca ini adalah daripada Tuhannya. Maknanya Nabi bacakan itu adalah Nabi hasil daripada Nabi belajar daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Balik Nabi kata, Zammiluni, wahai Khadijah, selimut aku. Kenapa Nabi suruh selimut? Nabi demam. Satu, Nabi tak boleh baca, kata para ulama. Jibril peluk kuat-kuat. Yang kedua, itulah kali pertama Nabi SAW melihat wajah Jibril yang asli. Dalam riwayat hidup Nabi, Nabi hanya tengok wajah Jibril alaihissalam 3 kali saja yang asli. Yang lain semua Jibril berubah menjadi wajah seorang lelaki tanpa kemaluan. Sebab malaikat dia tak ada jantina. Itu. Jadi ini di antara perkara yang kita ikut sunnah Nabi dan ikut para sahabat. Para sahabat juga duduk melazimi baginda Nabi SAW. Tak tahu dia orang tanya kepada siapa? Guru mereka, iaitu baginda Nabi SAW. Dan kata para ulama, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu kata Abdullah ibnu Mubarak, dia kata, laula isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah, dia kata, ilmu itu tidak ada sanad. Sanad ni adalah silsilah ilmu tu bersambung daripada guru kita bersambung daripada gurunya, guru, dan bersambunglah sampai kepada baginda Nabi SAW. Yang kita nak yang macam tu. Kalau sanad ni bahasa mudahnya kita dapat sijil lah. Bila majlis kombo, rektor kolej bagi sijil lah ni. Sijil tu tanda apa? Tanda hang dah berjaya dah belajar. Hang dah dapat ilmu daripada guru-guru hang, daripada pensyarah-pensyarah hang. Maknanya iktiraf lah yang hang ni pernah belajar di kolej ini dan pensyarah pun kenal hang. Tu. Jadi kita nak belajar ilmu pengetahuan ni sebab apa kita kata kita syorkan belajar dengan guru-guru kita, kerana apa-apa masalah kita boleh rujuk guru kita. Tapi kalau kita baca sendiri, buat kepala sendiri, tuan-tuan, kita siapa kita nak rujuk? Yang kita akan rujuk adalah Pakcik Google dan Tok Syekh YouTube. Kita akan rujuk. Dan kita pun tak tahu yang mana benar, ustaz mana yang benar, ustaz mana yang salah. Kita tak tahu. Kita rujuk je. Kita pula terujuk yang sesat. Ustaz, kita tak tahu dia ni sesat. Macam ni kata, Allah ada di langit, Allah ada tangan, Allah ada tapak kaki. Sudah. Jadi
Kata Abdullah ibn Mubarak, dia kata, kalaulah ilmu itu tidak ada sanad, pasti aku akan petik siapa-siapa saja guru aku. Oh, ni guru saya kata dia tak. Dia pakai petik, padahal dia tak mengaji pun. Dia tak mengaji dengan guru-guru. Ni penting penting ibu-ibu. Dan kenapa juga kita mengaji ilmu pengetahuan ni? Kerana perintah Allah. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah, kita melakukan ibadah perlu kepada ilmu pengetahuan. Ada orang yang tak ada ilmu pengetahuan ni, contoh saya bagi contoh ni, kita dah berada di bulan Syaban, dia tak pernah ngaji pun dengan guru dia, ataupun dia tak pernah dengar daripada ustaz-ustaz dia macam ni. Tiba-tiba bila masuk separuh kedua Syaban, separuh kedua tu dalam bulan Islam, semua bulan-bulan Islam 30 hari je. Bila masuk separuh kedua daripada Syaban, iaitu bermula daripada 16 hari bulan sampailah 30 Syaban, dia baru mula puasa dalam Syaban. Yang asalnya pada awalnya dia tak pernah pun puasa dalam separuh masa yang separuh awal daripada bulan Syaban, daripada 1 Syaban sampai 15 dia tak puasa. Dia start puasa sunat selepas 15 hari bulan Syaban. Maknanya 16 hari bulan dia baru mula. Maka tak boleh. Pendapat ulama tak boleh. Siapa nak puasa dalam bulan Syaban, dia kena puasa puasa daripada separuh pertama daripada bulan Syaban. Walaupun sehari, katalah kita puasa bulan Syaban separuh yang pertama, kita puasa pada 14 Syaban ataupun 15 Syaban. Esok nak masuk 16 Syaban. Maka walaupun sehari kita dapat daripada separuh awal Syaban, maka esok maka dibenarkan kita untuk berpuasa, untuk menyambung puasa kita pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Kalau tak puasa tu, melainkan dia nak qada, boleh. Dulu kita sakit ataupun ibu-ibu ada pernah uzur dalam Ramadan yang lepas, itu tak apa. Ada pun puasa sunat, nak puasa mesti kena puasa sehari pun tak apa, daripada separuh awal, iaitu daripada 1 hari bulan Syaban hingga 15 hari bulan Syaban. Walaupun sehari pun cukup. Ni orang yang berilmu. Kalau orang yang tak berilmu, dia taram. Solat, kita tengok solat, ada yang tua ke yang muda, bila solat sebelah dia, bila imam kata waladdallin amin, imam pun baca surah. Ada kalangan masyarakat kita yang diam, padahal membaca Al-Fatihah tu wajib. Tapi ada yang diam. Bila kita tegur lepas solat, pakcik, abang, kenapa abang tak baca Al-Fatihah? Saya baca dalam hati. Al-Fatihah dalam solat tak boleh baca secara dalam hati, dan tak boleh baca secara bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj huruf dia sekadar telinga kita dengar. Jadi bila imam dah baca waladdallin amin, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca kuat-kuat. Macam kita solat zuhur, ada yang macam tu. Ada yang bagi salam, memberi salam awal adalah wajib. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, tu wajib. Ada yang, kenapa abang tak bagi salam? Baca dalam hati. Khusyuk benar bang, tapi salah. Ini penting ilmu pengetahuan. Bila kita tak bagi, kita dengan guru kita. Dan guru pula, adab guru, jangan pakai taram je. Asal orang panggil ceramah, ni saya cakap kat saya lah kan. Orang panggil ceramah ke apa, orang tanya, kau taram je jawapan. Tak tahu, jangan segan menyebut wallahu a'lam. Kita jawab berdasar apa yang kita syarah, yang mana kita dengar daripada guru-guru kita. Siapalah kita tentang orang awam. Saya pun orang awam. Bila masyarakat jiran anak tanya, ibu macam ni je, ibu pun tak tahu. Jangan rasa malu. Jangan rasa malu untuk menyebut Allahu a'lam ataupun wallahu a'lam. Ini di antaralah perkara-perkara yang kita kena ambil berat. Maknanya yang kita sebutkan tadi,
ilmu agama perlu diambil dengan secara bertalaqi. Kerana apa? Kerana kita mengikut sunnah Nabi. Nabi buat benda ini. Kita mengikut sunnah perjalanan hidup. Sunnah ni maknanya perjalanan hidup para sahabat Nabi. Dan ada berbagi beberapa minit lagi, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak kongsikan juga apa kelebihan kita mengaji ilmu ni. Apa kelebihan mengaji ilmu ni? Yang pertama, kelebihan mengaji ilmu ini adalah kita boleh tengok perbezaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Nabi SAW, dan ada ulama dia olah sikit daripada hadis Nabi SAW. Ulama kata kelebihan kemuliaan orang yang ada ilmu ini ke atas seorang ahli ibadah. Orang yang berilmu, ulama bandingkan orang yang berilmu dengan orang yang selalu buat ibadah. Yang ibadah dia itu, dia tidak pernah mengaji daripada siapa-siapa. Yang mana ibadah dia buat itu adalah dalam keadaan dia jahil. Macam kita sebutkan tadi, bab solat tadi. Semua orang boleh buat solat, tapi tak tahu rupanya membaca Al-Fatihah secara betul, bukan bisik, bukan dalam hati, itu adalah wajib. Jadi ulama kata kemuliaan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah yang dalam ibadah dia itu dia jahil. Orang ilmu sebelah sini, ahli ibadah sebelah sini, tapi ibadah dia tu dalam keadaan dia buat itu jahil, tak mengaji. Apa kata ulama? Seperti bulan mengambang ke atas sekalian planet. Bila datang bulan mengambang ni, tenggelam semua bintang-bintang. Tak nampak dah. Yang kita nampak cantik adalah, ayah, bulan mengambang. Planet ke bintang-bintang yang berkelip di langit tak nampak dah. Kita akan tumpu pada tu. Maknanya jauh beza. Jauh beza indahnya bulan mengambang dengan planet yang lain ada di langit sana tu. Tapi kalau bulan tak mengambang, tak ada, kita kata ya cantik lah bintang di langit, kita sebut bintang. Tapi bila datang bulan mengambang, tenggelam semua. Dan ini juga disebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi sebut kelebihan dan kemuliaan seorang yang alim. Alim ni orang yang berilmu ke atas seorang ahli ibadah yang dalam keadaan jahil, sama seperti ulama sebut. Ulama ambil daripada hadis Nabi, seperti aku, kelebihanku ke atas sahabat yang rendah darjatnya. Sahabat bukan semua masuk syurga, tetapi sahabat ni dia ada dia punya darjat dia. Ada sahabat besar yang 10 orang yang dijanjikan syurga. Ada yang memang tiap-tiap hari minum arak pada malam dia minum arak. Pagi dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, semalam aku minum arak. Dia berani, gentleman. Dia jumpa Nabi. Dia sebab apa dia jumpa Nabi? Bukan dia nak tunjuk dia ni hebat minum arak tu. Dia nak minta Nabi sebat dia 80 kali. Dah kena sebat, sehari dia rehat kejap. Malam lusa tu, dia minum arak lagi. Jumpa Nabi lagi. Dia nak bagi tahu bahawa dia ni salah. Salah melanggar undang-undang Islam. Ni ada sahabat yang perangai macam tu. Tapi Nabi kata, ada sahabat kata, dia ni ahli neraka ya Rasulullah. Jangan sebut yang minum arak ni, jangan sebut dia ni ahli neraka. Kamu tahu ke Allah nak masukkan dia kat mana? Okey, baik. Yang kedua, Allah akan angkat darjat orang yang berilmu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat orang manusia ini. Yang pertama kena beriman kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah apa, saya tak ingat ni tuan-tuan. Surah apa? Tak ingat, tak tulis. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Aku akan angkat darjat. Dan angkat darjat ini maknanya Allah bagi pahala besar. Allah akan berikan apa yang dia nak. Allah akan makbulkan apa segala permintaannya. Yang pertama syarat dia kena beriman kepada Allah SWT. Sebab tu saya ambil inisiatif. Yang akan datang kita belajar secara berkitab. Kita mulakan dengan tafsiran surah Al-Ikhlas. Kita nak bicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengikut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian Nabi kata walladina utul ilma darajat. Yang pertama Allah akan angkat darjat dia adalah orang yang beriman. Kenapa beriman? Ini janji Nabi juga. Nabi sebut man qala la ilaha illallah fadakhalal jannah. Nabi kata akan dimasukkan ke dalam syurga. Apa dia Nabi sebut? Sesiapa yang hidup dia dan mati dia di atas kalimah la ilaha illallah. Dia jaga iman dia semua. Tak terlucut kalimah la ilaha illallah daripada hati dia. Memang dia saksi Allah itu saja tempat dia sembah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu saja. Daripada hidup sampai mati dia. Nabi kata apa? Fadakhalal jannah. Akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Itu syarat pertama. Nak Allah angkat darjah kita. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang mengaji ilmu agama. Ini Allah angkat darjah. Kita tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang Allah nak bagi ganjaran. Ganjaran tu jangan anggap pahala saja. Contoh, kita nak balik. Tadi contoh kita nak datang ke sini. Kalau ikut logik akal, kita ngantuk ni tengah buat drive. Kalau ikut logik akal, kita masa kita bawa kereta tu ngantuk, dah masuk lorong sebelah. Kalau ikut memang hancur kereta tu depan lori. Tapi tiba-tiba nak dekat tu Allah gerakkan tangan kita, kita patah balik masuk lorong kita. Kita langgar tiang elektrik. Daripada nak kalau ikut logik akal, daripada boleh accident itu mati, Allah kurangkan takdir Allah. Allah jadikan kita selamat walaupun kereta kita rosak, langgar tiang elektrik. Sebab apa niat kita nak datang sini? Itu adalah ganjaran Allah. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, tapi dia makan, dia panggil sahabat, dia belanja, dia makan. Dia makan sikit, aku kenyang. Itu ganjaran daripada Allah Ta'ala. Kita tak nampak kan. Jadi benda tu semuanya kurniaan Allah SWT. Jadi Allah sebut dalam surah ni, dalam ayat Al-Quran ni, bahawa orang yang belajar ilmu agama ni akan diangkat darjat. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya rasa tak perlu ambil masa yang lama, cukup sejam. Yang terakhir, di antara ganjaran pahala yang Allah nak berikan kepada kita adalah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi sebutkan kepada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat besar Nabi SAW. Nabi sebut an Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, saya baca dalam bahasa Arab, la anta ghadwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'atan rak'ah wa la anta ghadwa fatata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Nabi sebut ganjaran pahala orang menuntut ilmu ni kepada Abi Dzar. Wahai Abu Dzar, engkau keluar berpagi-pagian. Pagi-pagi dah keluar siap dah. Keluar daripada rumah siap masak untuk suami tu, ataupun ajak suami sekali ke apa, datang untuk pergi ke majlis ilmu. Kamu Nabi sebut, wahai Abu Dzar, kamu belajar, kamu keluar pagi-pagian, kamu berkejar-kejaran untuk pergi satu kuliah, untuk belajar satu ayat daripada Al-Quran. Maka itu pahalanya lagi besar daripada orang yang melakukan solat sunat 100 rakaat. Kita nak buat solat sunat, saya lah, bukan ibu-ibu. Nak bangun pagi pun, ya Allah, 6.30 kadang tu nak pergi sekolah bangun-bangun. Ustaz tak ustaz, serban tak serban, sama je. Ni saya cerita pasal diri saya lah, ibu-ibu. Kemudian Nabi sebut, dan engkau berpagi-pagian, kau bekerja-kejaran keluar pagi untuk mencari ilmu, untuk engkau belajar satu bab daripada ilmu pengetahuan, maka pahalanya lagi besar daripada 1000 solat sunat, 1000 rakaat solat sunat. Subhanallah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pagi-pagi dah keluar dah kerja-kerja. Dr. Fadilah buat grup, datang. Bukan panggilan saja, nak kongsi bersama daripada hadis Nabi. Nabi sebut, Nabi janji Allah dan janji Nabi pasti akan dapat. Bila Nabi sebut orang yang berpagi-pagian
Dia berkejar-kejaran nak belajar satu ayat daripada Al-Quran. Kita nanti ada kitab kita nak belajar satu ayat daripada Al-Quran. Satu ayat. Ayat surah Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4 ayat. Syarah dia tak tahu berapa lama. Saya pernah syarahkan surah Al-Ikhlas tu di masjid 2 tahun. 2 tahun. Syarah dia kita bagi sedap lah sikit kan. Jadi keluar berpagi-pagian belajar satu ayat. Lebih pahalanya lebih besar daripada solat sunat 100 rakaat. Tapi kalau kita keluar pagi-pagi nak belajar satu bab, ibu-ibu yang lepas belajar tentang Isra wal Mi'raj satu bab, belajar nanti ustaz lain pula ajar bab faraid, da'i kita Fi Usaid, nanti datang pula ustaz yang ajar fiqh nak belajar satu bab baharah tak lepas-lepas daripada dulu contoh, belajar lagi. Nabi kata Allah akan berikan ganjaran kepada dia lebih dahsyat. Apa dia? Pahalanya lebih besar daripada kita melakukan 1000 rakaat solat-solat sunat. Jadi cukuplah sekadar itu. Ini permulaan. Jadi insya-Allah saya syorkan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, bantulah pimpinan Akademi Al-Quran An-Nur Maisarah ni ataupun Yayasan An-Nur Maisarah ni untuk kita kembangkan lagi, ajak masyarakat untuk kita mengajar ilmu pengetahuan. Saya tak ada apa-apa, saya jadi tukang baca kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, kita kongsi bersama supaya masyarakat ini tidak duduk dalam kejahilan. Kejahilan ini dia kegelapan. Al-ilmu nura, ilmu itu adalah nur, cahaya. Cahaya macam mana? Kita jalan malam-malam, kalau kereta kita tak ada lampu, kalau zaman dulu kita miskin, kita tak ada bawa torchlight, tak ada bawa pelita, kita takkan nampak. Tersadung batu, masuk dalam parit, terlanggar tu jumpa jembalang pula. Jadi ada lampu, kita akan lurus jalan kita. Ada ilmu, insya-Allah siratal mustaqim, kita akan berada di atas jalan yang benar. Mohon maaf kalau terkasar bahasa ataupun mengambil masa ibu-ibu dan ayah-ayah, adik-adik yang agak lama. Ini permulaan, insya-Allah pada sesi saya akan datang dengan izin Allah, kita akan berkitab dan kita akan baca satu persatu. Dan cara saya mudah saja, ibu-ibu boleh angkat tangan, kalau tak faham boleh tanya, dan kita buat 2 hala, senang sikit. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tak tanya, kita tanya pula. Jadi insya-Allah wallahu a'lam. Jadi lepas ni jangan tak datang pula tengok Ustaz Farid kata, lepas ni Ustaz Farid nak tanya, mampu aku tak lah kan. Maknanya kita 2 hala supaya kita dapat manfaat apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf sekali lagi mengambil masa yang lama, dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usaha kami ini ya Allah. Kami duduk di dalam majlis ilmu ini ya Allah, iaitu kami mengikut sunnah Nabi SAW, dan kami mengikut sunnah para sahabat Nabi untuk berpengetahuan agama yang jelas ya Allah. Ya Allah, akan datang kami akan belajar tentang tafsir surah Al-Ikhlas ya Allah. Istiqamahkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada putus asa mengajar ilmu pengetahuan ya Allah. Dorongkan kami dan letakkan kami, hidup kami, sehinggalah mati kami di atas akidah yang benar, kefahaman yang benar, akidah yang berlandaskan kepada akidah Nabi SAW dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah, berkatilah usaha kami, berkatilah rezeki kami, berkatilah Yayasan An-Nur Maisarah ini dan usaha-usaha pimpinan ini ya Allah, untuk mengembangkan, untuk membawa manusia ini kepada kebaikan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum kita begini, terus ini ada soalan lah. Orang sudah nak tanya kan? Jadi wakil nak bertanya. So dari apa yang kita sampaikan tadi, ada soalan lah kat sini. Nak tanya pada Ustaz, apakah bezanya menuntut ilmu melalui YouTube, melalui TikTok dan live
atau sebagainya. Apakah hukumnya bila kita menuntut ilmu melalui YouTube ataupun TikTok, channel tak macam ni lah betul-betul. Jadi kita nak tahu lah kalau boleh Ustaz semua menjelaskan pada kita semua. Kadang-kadang kita ni rasa macam tak payah pergi majlis ilmu pun tak apalah. Kita duduk di rumah, kita belajar di rumah sebab apa yang saya tahulah yang dimaklumkan oleh guru saya dulu, dia cakap beza kita belajar di rumah dengan di bersemuka macam ni. Bila di sini kita lebih orang kata macam ni lah, kita lebih bersemuka macam ni, lepas dari segi adab, pakaian pun sopan. Jadi kalau kita belajar di rumah melalui YouTube dan sebagainya, kita macam santai-santai sambil baring, sambil makan, sambil macam tu. Jadi Ustaz boleh tolong jelaskan sikit untuk pengetahuan kita semua kat sini. Baik. Untuk masa sekarang boleh melalui YouTube live dan sebagainya. Satu syarat yang perlu kita pegang, kena tahu yang ajar itu adalah benar ataupun tidak benar. Sebab di dalam sosial media ni ramai yang sesat pun buat live ajar macam ni. Contoh Syiah Malaysia, penganut dia lebih 1 juta. Ketua dia di Kemunting. Jadi dia buat live. Bila kita yang tak ada ilmu ni, kita orang awam, termasuk saya tuan-tuan, kita tak ada peluang untuk bertanya, untuk kalau kata kenyataan ni orang yang buat live tu salah, kita tak ada peluang untuk menyanggah ataupun tak ada peluang untuk kita bertanya betul ke tidak. Itu satu. Maknanya kalau secara umum boleh, tapi kita kena kenal guru yang mengajar. Yang kedua, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi sebut orang yang mengajar ilmu dan hadir dalam majlis ilmu ni, Allah turunkan para malaikat. Kita nak dapat berkah tu. Maknanya kita hadir dalam majlis ilmu tu, Nabi sebut akan diturunkan, Allah perintahkan malaikat 70,000 orang, para malaikat, untuk mengelilingi majlis ilmu tersebut. Contoh kat sini majlis ilmu, masjid sana ada majlis ilmu, bukan malaikat yang sama. Satu hari Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, berapakah bilangan para malaikat?" Nabi kata, "Allahu a'lam." Para malaikat ni ramai. Jadi, kenapa para malaikat Allah perintahkan turun? Allah perintahkan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, doalah kepada aku, minta ampun orang yang hadir dalam majlis ilmu." Kita nak berkat tu. Adapun duduk di rumah, kuranglah sikit berkat dia. Yang ketiga, macam pengerusi majlis kita sebut, adab. Dalam mengaji ilmu dengan adab paling utama. Ilmu ni kedua. Adab adalah yang pertama. Ilmu kedua. Ilmu ni mana-mana boleh cari, tapi adab dengan guru. Tak ada adab, memang takkan jadilah ilmu itu, takkan jadi. Sebab adab ni kadang-kadang macam guru saya cerita, ada seorang ni dia ni tukang bawa beg Tok Syekh dia. Saat Tok Syekh dia nak meninggal, dia ada murid Tok Syekh ni, dan tuan guru ni ada anak murid budak yang bawa kitab guru ni, yang berkhidmat untuk guru dia ni, miskin, kitab pun tak ada. Jadi dia dengar, kalau kita ikut sejarah balik, Imam Syafi'i macam tu. Imam Malik tengah ajar, dia duduk belakang, dia ambil air dia tulis di atas tapak tangan dia. Imam Malik panggil, "Oi, sini." Ni bahasa kita lah, tak ada lah Imam Malik panggil, "Oi, mari sini. Tadi aku nampak kat belakang kau main air liu." "Saya tak main, wahai Imam." Imam Syafi'i kata, "Saya tak main, saya tulis apa yang Imam cakap." Baca. Sebiji macam mana Imam Malik syarahkan ilmu itu, sebiji Imam Syafi'i hafal. Jadi kisah ni, dia berkhidmat dengan guru dia je, tapi majlis ilmu dia tak lah. Bila dia berkhidmat, dia duduk dalam majlis ilmu, tapi kitab tadi dia miskin. Hatta ada kawan-kawan dia, bila dah habis majlis ilmu, balik ke pondok masing-masing, kutuk hang ni, apa ni, semua bodoh lah, apa macam dia kutuk habis-habisan. Saat guru dia nak meninggal dunia, guru dia kata apa? Saat guru dia tengah sakit bodoh nak meninggal dunia, "Wahai anak muridku sekalian,
Sekiranya kamu ada masalah tentang fiqh tauhid, rujuk kepada sahabat kamu yang kamu kutuk ini bodoh. Subhanallah al-azim. Macam mana guru dia boleh tahu yang akan menggantikan tempat dia setelah dia tak ada adalah budak yang selalu dikecam, yang dibantai oleh kawan-kawan dia yang kata bodoh, miskin dan sebagainya. Kerana khidmat. Kerana apa? Kadang-kadang ilmu tak dapat dalam kuliah. Ilmu tu ada berkat. Ilmu tu dapat dalam berkat guru kita tu. Kadang-kadang dia tengok kita tekun, kita orang lain semua balik lah. Dia panggil mas sini. Dia ajarkan macam saya dengan guru saya dulu. Dengan mas sini. Tiba-tiba kita minta dia satu zikir apa. Orang lain semua balik. Dia bagi zikir untuk kita amalkan, kamu amalkan. Maknanya nak berkat guru tu. Sebab tu para sahabat Nabi dia sentiasa melazimi Nabi SAW. Sebab apa? Dia nak doa daripada Nabi. Ada yang memang Nabi sentuh anggota badan dia. Ada yang minum darah Nabi SAW. Ada yang berkhidmat. Yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Siapa dia? Sayyidina Anas bin Malik. Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, ibu dia heret, Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik, heret dia. Rasulullah, ya Rasulullah, ni anak aku. Ketika itu Sayyidina Anas umur 10 tahun. Ni anak aku ni, aku serahkan sebulat-bulatnya Sayyidina Anas ini kepada engkau. Dia khidmat dengan Nabi umur dia 10 tahun, dia berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun, umur 20 tahun dia dah bagi orang lain lah, sahabat lain. Tapi dalam 10 tahun tu, kata Sayyidina Anas, dia tengok sifat Nabi, dia kata apa? Sepanjang aku berkhidmat dengan Nabi, aku banyak belajar. Nabi tak pernah marah walaupun aku buat salah. Dan Nabi tak pernah tanya aku, "Oi Anas, kau buat apa tu?" Sehingga kan satu hari Sayyidina Anas diperintahkan oleh Rasulullah pergi kedai ajak beli barang sikit. Dia pergi main, dia budak lagi. Sampai di pertengahan jalan, tak sampai kedai lagi, dia jumpa kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia. Dia main. Rasulullah duduk di rumah tunggu. Mana Anas ni? Rasulullah sendiri keluar. Pergi keluar, jumpa Sayyidina Anas tengah main dengan kawan-kawan dia. Nabi tepuk, mana barang? Nabi tak marah, Nabi tanya, mana barang yang aku suruh beli tu? Allah, Rasulullah, lupa. Ambil duit tu. Main, aku pergi. Ada apa? Dan kebanyakan hadis tentang sifat anggota badan Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dia tak belajar tentang sifat anggota badan Nabi. Nabi ni tak rendah, tak tinggi. Ubat Sayyidina Anas kata, uban di rambut Nabi dan janggut Nabi sampai Nabi wafat tak lebih daripada 20 helai. Masa bila Sayyidina Anas kira? Adakah masa Nabi tidur dia kuih apa? Kepala Nabi? Oh, kira tak. Dia belajar. Nabi tak cerita. Tapi dia belajar daripada guru dia, iaitu bernama Rasulullah SAW. Yang tu berkat. Bila kita duduk berdepan dengan guru, kita akan dapat satu ilmu yang kadang-kadang kita pun dan mudah untuk kita bertanya. Adapun live boleh, tak ada masalah. Itu dalam keadaan darurat lah. Macam saya, contoh kan. Macam semalam kita ada kuliah, ada hal. Jadi kita tak dapat nak pergi ke markas guru kita. Kita minta izin pada guru nak mengaji secara ilmu pengetahuan. Tapi syarat dia yang kedua, lepas dia dengar live, kalau boleh ada handset yang kedua rakam, dobek balik, tulis balik. Sebab kita tak nak hilang ilmu. Hari ni kita keluar, kita tak tulis, kejap lagi sejam kita hilang. Jadi itu di antara boleh, tetapi tidak disyorkanlah. Lebih baik kita hadir majlis ilmu supaya ilmu kita dapat, berkat daripada guru pun kita dapat. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah.